Kalau macam tu makcik bagi saya semua ni lah. Ya, betul. Betul. Yelah, dalam setiap rezeki saya kan ada rezeki makcik juga. Ya Allah nak, terima kasihlah. Semoga Allah perluaskanlah rezeki anak ya. Sama-sama makcik, semoga Allah kuatkan semangat makcik juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey guys, mesej yang saya nak sampaikan kat sini, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Okey, Kat. Okey makcik, saya nak duit saya yang tadi semula. Duit? Masuk anak? Ya makcik, duit saya yang tadi saya bayar tu bagi saya semula. Bukankah anak dah borong semua tadi ni? Hello makcik, itu konten je. Dah, buat sini duit saya semula. Ish, makcik tak faham dah konten apa ni. Zaman sekarang ni makcik, kenalah buat konten. Nak kena buat video-video bersedekah macam ni, barulah FYP. Takkanlah makcik ingat saya nak beli semua ni betul-betul. Come on lah makcik. Dah, cepat. Saya nak duit saya. Cepatlah makcik. Saya ambil satu makcik Kejap. Kalau nak kaligrafi eksklusif yang cantik macam ni dan macam ni, datang Gallery Dance minggu ni juga. Dah siap belum video tadi? Sekejap. Dah. Sikit lagi. Edit video cepat dah sikit. Kita ni influencer. Kena laju. Setahu aku kat sini dia jual kaligrafi Islamik tu kan? Bolehlah kita buat konten kan? Konten apa? Konten baik ke konten tak baik? Kau ni pun. Sekarang ni kan zaman social media. Kita kena tunjukkan yang kita ni buat baik. Barulah orang follow. So apa idea kau? Ni Puan Dian kan? Saya nampak Puan selalu dekat TikTok saya lah. Tapi boleh nak selfie tak? Boleh. Okey, jom. Sempurna. Terima kasih. Beria betul. Famous juga kita. Yelah, mestilah. Tapi aku bukan kau. Kau tu cameraman je. Uish, makcik. Baru je tadi habis borong, ni dah meniaga lagi. Murah rezeki makcik hari ni ya. Apa? Borong apanya? Yelah, tadi kan ada influencer yang famous tu, borong semua kuih-kuih makcik. Lepas ni viral lah makcik. Ya. Alhamdulillah. Kalau macam tu, makcik. Ya. Makcik okey. Apa yang nak order apa? Kalau macam tu saya nak 2 karipap makcik. 2 karipap. Ini duitnya ya makcik. Saya beli ya. Terima kasih Apik ya. Tapi sebelum tu saya nak ambil gambar dulu dengan makcik boleh? Ya. 1, 2, 3. Okey. Saya kena ambil gambar awal. Nanti dah ramai nanti susah. Terima kasih Apik ya. Sama cik. Okey cik. Hari ni berapa ramai orang kejar-kejar nak jadi famous? Berapa ramai orang kejar nak jadi influencer? Semata-mata nak dapat duit, semata-mata nakkan hiburan, nak orang kenal nama kita. Tapi kita lupa, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita cakap tu adalah satu tanggungjawab. Di mana kalau kita laksanakan dengan cara yang salah, cara yang menganiaya orang, itu pun akan dipersoalkan oleh Allah SWT dekat hari akhirat nanti. Kita nak jawab apa nanti abang? Kau sibuk nak buat konten. Okey, contoh tak jadi masalah nak buat konten bersedekah, tapi biarlah sedekah tu dengan niat yang ikhlas. Niat yang betul-betul kita nak membantu orang tu. Barulah bukan sekadar kita dapat pahala, tapi dapat sharekan awareness dekat yang lain. Tak jadi masalah, tak salah pun kita nak buat konten tentang kebaikan. In fact, itu adalah perkara yang bagus. Perkara yang boleh mengajak tentang kebaikan. Sebab dalam Al-Quran sendiri pun Allah SWT sebut, fastabiqul khairat, berkejar-kejarlah kamu dengan mengamalkan kebaikan. Jadi tak salah, tapi yang salahnya apabila kita gunakan kebaikan tapi ada agenda tertentu. Jadi ya bang, sama-sama kita muhasabah diri balik kalau kita nampak ada rakan-rakan kita yang sibuk kerjakan famous tapi kita jadi munafik. Jangan sampai jadi macam tu agama. Okey, kalau nak dapatkan item yang best untuk dekorasi rumah, boleh datang dekat galeri kita. Macam contoh dekat belakang apa ni, special edition kita. Kita nak bagi harga yang best, double promotion untuk abang yang datang walk in sahaja.
Jadi khabar ingat nak cari dekat mana DN Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.